Okay, pada mula-mulanya saya agak ragu-ragu dengan PDP switchboard ni. Dan 95% guru rasa lebih yakin. So, saya nak lah yang ni semua yang saya harap. Ini bukan generatif AI yang biasa yang kita selalu guna. So memang best lah, sangat-sangat membantu lah untuk mengajar. Memang mudah dan dapat memberi banyak idea untuk aktiviti. Memang sangat-sangat inovatif lah. Sangat-sangat inovatif. Tak pernah jumpa sebelum ni kan. Yang paling penting sekali, dia adalah satu workflow yang mana kita dapat menghasilkan RPH dengan mudah, dengan efektif dan sesuai dengan target pelajar yang kita nak buat lah. saya dah berkecimpung dalam dunia pendidikan Tibet. Melihat apa yang mereka buat adalah satu benda yang bagi saya wow factor, X factor. So, bagi cikgu lama ataupun cikgu baru memang sangat sesuai lah. Kita bermula sebagai novice permulaan, sehinggalah kalau kita dah peringkat pertengahan, kita gunakan yang lebih pro dan juga kita boleh buat sesuai sendiri apa yang kita dah buat lah. So, first kali saya tengok projek Sentuh ni memang hebat. Awesome yang teramat sangat. Sentuh plus custom GPT yang ni paling orang kata paling sangat menarik perhatian lah, kerana di projek Sentuh ni memang ada future yang sangat bagus dalam bidang education. So harapan saya, projek ni memang boleh pergi jauh dan boleh nanti PDP switchboard ni dapat digunakan oleh semua kaki tangan yang bergelar guru mara. Mudah digunakan, senang cara pakai, mudah cara guna dan tidak ada alasan lagi untuk tidak menghasilkan PDP selepas ini ataupun lesson plan selepas ini dengan menepati kita punya constructive alignment. PDP switchboard terbaik. PDP switchboard terbaik. PDP switchboard terbaik. PDP switchboard 10 bintang. Baik, terima kasih Inspire X. Hebat.